Tahu tak korang yang Honda HR-V ni dah ada kat Malaysia untuk 15 tahun? Walaupun dah 2 generasi dan berpuluh ribu unit atas jalan, permintaan untuk HR-V ni masih tinggi dan ia adalah sebuah model yang amat disayangi oleh para pemilik, termasuklah saya sendiri. Ya tuan-tuan dan puan-puan, saya dan isteri saya dah guna Honda HR-V variant RS EHEV ni dah 3 tahun dan saya boleh cakap yang kami tak pernah menyesal lah beli kereta ni. Okey, nombor 1, design cantik. Nombor 2, sedap dipandu. Lepas tu kabin pun luas, praktikal, dan sebab ada features Honda Sensing semua memang selamat. Dan sebab varian yang kami beli ini ialah varian RS EHEV Hybrid, minyak jimat kau-kau dengan minyak full tank lebih kurang RM70, dah boleh cover almost 1000 km. Tetapi mana ada kereta yang sempurna kan? Jadi bila kami beli kereta ni dulu, ada 2-3 features yang saya rasa boleh diperbaiki lah. Okey, satu ialah skrin kotak ni. Lepas tu wireless Apple CarPlay dengan Android Auto tak ada. Lagi satu, lampu signal yang terlalu kecil. Yang paling bestnya, semua benda yang saya komplain ni Honda dah dengar. Design dah dikemas skinny sikit, masih handsome. Skrin kotak dah diganti dengan skrin yang slim macam Civic. Lampu signal sekarang dah lebih besar, LED pula lagi. Jadi lebih besar, lebih terang dan nampak lebih premium. Yang paling penting, Honda maintain sistem hybrid EHEV diorang tu. Jadi masih jimat minyak. Jadi kalau 3 tahun lepas pun saya dah puas hati, dah suka dengan HR-V ni, sekarang dia dah lagi elok dah. Jadi agak complete lah HR-V ni. Jadi tak hairanlah yang HR-V ni masih ada permintaan yang tinggi dan masih disayangi owner-owner.